Assalamualaikum guys. Ini hari Pak Murad nak masak ikan siakap masak sos saja. Ni minyak dah. Dah Pak Murad masukkan. Panih minyak ni kan Pak Murad masuklah bahan-bahan ni. Ni dah bahan ni. Bawang putih, bawang merah, kunyit, halio. Semua dah ada dalam ni dah. Ni Pak Murad dah masuk dah. Okey guys, dah mengelagaknya, dah pecah minyak. Ni Pak Murad masukkan dia punya cili pula. Ni dah. Tunggu dia cili dia masak. Barulah kita masukkan dia punya sos. Okey guys, ni Pak Murad masukkan dia punya sos tiram. Kicap sotong pula guys. Kicap sotong pun dah masuk. Pak Murad masukkan sos pula. Ni dah. Sos dia pun dah dimasukkan. Pak Murad tahu gula sikit. Biar ada rasa manis garam. Pak Haji naik motor, tapi siapa yang tak suka tak sah buat lah, tak saruk lah. Tapi Pak Murad suka Haji naik motor. Ni perasa sadap tu dah. Siapa tak makan Haji motor, saya saruk. Siapa makan, saruk lah. Ni Pak Murad masukkan bawang ni. Bawang besar. Sama lado sekali. Lado merah, lado besar. Ni tunggu sekejap lagi. Bila sekejap lagi kan Pak Murad angkit lah. Okey guys. Dah mula masak dah ni. Pak Murad pun nak tutup dia punya api ni. Nice. Hai guys. Inilah hasilnya. Ikan siakap masak sos. Inilah deh. Mantap.